Assalamualaikum semua. Hari ni Mami nak share resepi simple, resepi nasi lemak style Mami. Orang-orang yang baru nak belajar tu bolehlah ikut resepi Mami yang simple ni. Sekarang Mami tunjukkan beras. Mami pakai dua macam beras beras Thailand biasa ni dengan beras basmati. Mami di rumah ni suka campur, tak suka semua beras basmati. Kita campur. Mami pakai cawan sukatan rice cooker 5 cawan beras basmati dan 2 cawan beras biasa. Nanti Mami campurkan beras ni. Kita ada 5 cawan kan, jadi santan dia Mami pakai santan kara je. Nanti Mami mixkan dengan air. Mami nak dapatkan 10 setengah cawan air. Pasal basmati ni 1 cawan, dia punya air 1 setengah cawan. Jadi Mami samakan aja. Samakan dengan beras yang biasa juga. Jadi kalau ni 7 cawan, santan 10 setengah cawan. Lepas tu Mami ada garam dan gula secukup rasa. Ajinomoto pun secukup rasa. Kalau you tak suka, you jangan taruh. Dan Mami pakai minyak kelapa dan minyak biasa. Minyak kelapa mungkin taruh 2. Minyak biasa, minyak masak biasa pun taruh dalam 2 sudu makan. Yang bahan-bahan lain Mami ada dalam, you terpulang pada you, daun pandan you nak banyak, you taruh banyak. Mami taruh dalam 2, 4, 6 ke 7 lah, pasal ada yang 2 kan. Lepas tu bawang hiris ni, bawang merah hiris ni also terpulang pada masing-masing. You suka banyak, you janganlah taruh terlalu banyak. You suka banyak, you taruhlah dalam, Mami taruh dalam ini dalam 5 mungkin. 5 ulas. Pasal dia ada sambung kecil-kecil gitu kan. 5 ulas bawang merah dihiris. Dan halia ni, Mami ada dalam 2 inci ni. Nanti Mami tak ketuk. Mami selalu hiris besar-besar je. Jadi senang diketepikan. Dan serai ni Mami pakai 1 batang serai. Kalau you buat sikit, you nak taruh boleh, you tak nak taruh pun boleh. Ini sajalah bahan-bahannya. Nanti Mami tunjukkan lepas Mami dah hiris, dah potong, dah ketuk serai. Mami tunjukkan. Ni Mami dah cuci beras dia, dah bersih. Dah tak ada air. Dah cuci bersih. Santan pun Mami dah ukur tadi 10 setengah cawan ini, yang rice cooker ni. Bahan-bahan yang ni pun Mami dah hiris, dah siapkan. Boleh masukkan semua sekali gini. Dia tak jadi masalah masukkan semua. Yang santan pun dimasukkan semua. Santan you jangan terlalu pekat santan. Pasal apa? Nanti boleh kita masak, dia tak boleh kering tau. Mami dah cuba Mami taruh santan tu pekat gitu pasal nak lemak kan. Sekali dia tak boleh kering. Masalahnya. Nanti Mami ambil sudu ni, nak ambil, masukkan garam dan gula. Santan kara ni yang sedang ni, yang 500 ml ada lagi sikit. Mami belum habiskan. Nanti Mami mungkin nak ambil lagi 1 kotak santan untuk bila dia dah kering nanti kita taruh. Sekarang kita taruh garam, gula. Garam kita kena taruh lebih sikit. Kita nak dia macam masin air laut. Mami taruh dalam 2 sudu dulu 2 sudu teh. Gula Mami taruh 1 sudu teh. Kalau garam gula selalu Mami pakai sudu teh. Mami tak pakai sudu makan Ajinomoto ni Mami taruh sikit je Mami tak nak taruh banyak. Macam sarat aja. Masukkan sekali dia punya. You nak masuk dulu minyak pun boleh, tak nak masukkan dulu pun boleh. Mami rasa masuk aje lah, tak payah tunggu-tunggu. Jadi semua masukkan sekali. Mami nak masukkan minyak kelapa pula. Minyak kelapa macam biasa Mami pakai. Mami taruh dalam 2 sudu dululah. Kalau nanti kurang wangi baru Mami taruh lagi.
Lepas ni kita kacau. Dan kita kacau lah Okay, kalau siapa yang boleh rasakan dulu. Dia nak macam masin air laut. Lepas dia dah rasanya dah okey kan, dah semua dah okey, Mami biarkan beras ni rendam dengan santan ni dalam 10 hingga 15 minit. Okey, baru kita masak. Kita rasa dia punya garam dulu baru kita ketepikan ni semua sebelum kita masak. Okey, kita dah rasa semua kan? Dah cukup rasa dia. Kita rendam sekejap dalam 10 hingga 15 minit dalam rice cooker. Tapi jangan masak dulu Kita rendam dulu, nanti baru kita hidupkan rice cooker. Okey, kita dah rendam. Sekarang kita masaklah. Okey, kita tunggu sampai dia masak, baru nanti Mami tunjukkan lagi apa the next step. Okey, bila nasi dia ni dah macam kering sikit kan, kita tadi santan yang belin tadi tu kan, Mami tuang kita tuang kat dalam ni. Kalau you rasa you nak lemak lagi, you tambah lagi. Mami tambah lagi sikit. Kalau you rasa dah lemak, dah lah okey, tak apa. Ni Mami taruh lagi gini. Mami tutup dulu. Kasih dia masak lagi, nanti baru kita kacau. Okey? Sekarang kita boleh gaulkan Kita gaulkan baik-baik nanti kita tanakkan dia lagi. Okey, kita tanakkan dia lagi sampai dia betul-betul kembang nasi dia. Sekarang Mami nak tunjukkan masak sambal udang dan telur. Okey, sini Mami ada sambal. Sambal ni Mami dah buat siap. Nanti itu Mami taruhkan link dia sambal tumis Mami ni. Lepas tu Mami ada udang harimau. Ni terpulang pada you all nak kopek kulit ke tak nak kopek kulit Udang Mami ni tak fresh, dia dah dalam fridge dah lama. Okey, ada telur yang telah direbus, dan Mami ada siapkan bawang jepun yang dihiris wedges. Okey. Okey, sekarang kita goreng dululah udangnya. Okey, kita goreng udang, baru nanti dah semua dah siap, baru kita masukkan ke dalam sambal. Okey, minyak dah panas, kita dah boleh goreng udang. Kita tak payah goreng sampai dia garing kita goreng sampai dia masak aja. Masak pun jangan terlalu masak. Kalau dia dah macam dah bengkok gitu dah nak masak, macam you dah nampak dia dah masak, you dah boleh angkat. Sebab nanti kita kan masak lagi. So, sekarang kita angkat. Sekarang kita dah goreng. Sekarang kita masak udang dengan telurnya semua Okey, sekarang sambal ni dah cukup rasa, dah panas. Sekarang kita boleh masukkan telur dulu. Mami suka masukkan telur dulu, jangan taruh udang sebab kasih telur tu macam keras sikit dia punya kulit dia. Okey, kita masak ni sekejap baru kita taruh udang. Okey, kita tolak telurnya ke tepi, baru kita masukkan udang dan bawang jepun. Kita gaul, kasih rata. Make sure kita tak pecahkan telur tu. Udang ni kadang-kadang dia pecahkan telur. Dan you gaul kena baik-baik kadang-kadang kepala dia pula putus. Okey, kita dah gaul rata, kita biarkan lagi. Nanti kita gaul-gaul jugalah. Dalam at least 5 minit lah dalam sambal ni. Okey, kita dah 5 minit ni, kita dah boleh matikan api dan kita angkat, dah boleh sajikan. Semasa kita tunggu nasi kita masak, kita boleh goreng ayam, goreng hotdog, goreng telur. Okay? Inilah hasilnya nasi lemak Mami Ini bukan Mami plate ini adik Mami yang buat plating. So jangan lupa tahu cuba resepi nasi lemak Mami yang simple ni, okay?
You kalau nak buat hidangan-hidangan ni semua, Mami rasa Mami cuma dapat tunjuk sambal udang aja. Yang lain tu kena buat sendiri, okay? Seperti rendang, ayam goreng, telur dadar, hotdog, ikan bilis dengan kacang, okay? Jangan lupa cuba nasi lemak Mami yang simple ni. Jumpa lagi dengan resepi yang lain. Bye!